Setiap adiwira bermula dari langkah kecil. Ini adalah Aiman. Dia merupakan seorang pelajar dan bercita-cita untuk menjadi seorang yang berjaya. Saya nak jadi hebat suatu hari nanti. Pada suatu hari, Aiman ingin menunjukkan karya robotnya di hadapan kelas. Namun, robotnya rosak secara tiba-tiba dan kawan-kawannya gelakkannya. Tetapi, Aiman tidak berputus asa. Pada waktu malam, Aiman sering belajar untuk menaik tarafkan robotnya dengan bersungguh-sungguh. Lalu, Aiman menunjukkannya kepada guru dan rakan-rakannya. Akhirnya, Aiman mendapat idea baharu. Ilmu, ketahanan dan keyakinan membentuk seorang adiwira.